Alamak, pagi ni kita kena claim. Terpaksa bayar lah RM50. Aku dah bayar. Aku malah nak gaduh, aku nak cepat. 9.5 aku tunggu dia datang buka. Sekarang ni dah 8.44 pagi. Dah ambil sini. Tolong ambil sini, tolong ambil balik. Dah ambil sini. Ni aku ibu, barang. Lepas kita lambat, lambat. Tadi apa agak? Dah lambat. Oh iya. Pukul pagi kita nak mungkin dulu. Pagi dulu, pukul 8. Pukul 8 dah claim. Ni lewat. Ni lewat. Lelok. Tidur hotel, besok dekat. Kalau kena claim dekat. Kadang ni hari malam. Allah, senang aman. Buka claim dekat terus. Saya parking serapan ni. Jom guys. Selamat pagi guys. Masih ingat lagi tempat ni? Ya. Masih baik. Rumah adik aku kat Sunway ni ada. Minum air dulu. So kita boleh pergi sarapan lagi, tapi kita nak minum air kat rumah dulu. Dan rasanya kat rumah ni tempat paling elok buat intro lah. So hari ni aku ada apa? Hari ni aku akan ada tournament besar MBL, Master Ball League. So Amanza ni bos, read dulu, fikir kemudian. Intro dulu. So apa kita nak buat hari ni? Aku nak bawa korang tengok macam mana intens pengalaman pergi MBL. Kita tengok orang beratur, berapa ramai orang, macam mana game kita, berapa win, berapa lose. So nantikan guys, jangan lupa tengok sampai habis. Ni aku dah pakai korang punya, nampak tak? Nampak tak? Korang punya DJI ni. So video dah cantik, so korang boleh tengok dengan sangat menarik. Minum dulu. Guys. Bismillah. Buku ni. Kami cepat. Sebenarnya aku tak sabar. Aku tak sabar plus excited. Okey, aku nak pergi sarapan. Jom lah. Ikut aku pergi sarapan jap. Aku nak bersiap-siap. Kemas-kemas. Sekarang dah 8.30. Itu adik aku. Nak tunjuk dia air kat dia. Cantik rumah. Baru bangun. Aku tumpang rumah dia. So, thank you. Jumpa lagi. Bye. Kita kena bergambar jap. So adik aku suruh parking. Pergi awal ni boleh ke? Ada kedai makan? Nak pergi sarapan. Kalau Pelita tu makan kat Pelita, lepas tu parking depan sikit. Tapi jalan kaki boleh ke? Kalau parking Pelita tu boleh parking. Okay, so kita pergi awal boleh parking kosong je. Jom. Bye bye adik aku. Bye, thank you. Dia pagi-pagi dah tak best. Kau kena jalan kaki mat, pergi security, kejap lagi dia pergi balik sana. Nak kena pergi kita tanya dulu. Buka dah dulu, buka nanti bagi resit. Masalah ni. Bukan je tempat kecil mat. Dia aku jalan terus sampai sana. Anjay. Guard ni pergi mana pula? Tu lah. Sini. Kita nak azan. Bom ni. Jom. Kita pintar. Apa je. Panas. Tunggu dia buka je. Kan dah berpeluh. Rambut. Wow. Berpeluh dah guys. Aduh. Asyik baiklah buka ikon kuat-kuat. Berapa ni? 91 minit dah. Lama tau nak selesaikan dia. Jom lah cari makan. Dia mula-mula marah. Happy, marah. Lepas tu sekarang dah sedih pula. Alah. Jom, hati-hati buat kereta. Okay, ni sampai piramid. Ni pun aduh, zon kapit-kapit ni. Malas betul aku tu Sunway. Silver E ada. Aku jadi tak ada mood dah nak makan. Satu, parking. Nak kena jalan kaki lagi sekejap lagi kalau jauh. Lepas tu macam tak biasa. Kita makan macam tu je lah. Ada gerai kecil-kecil. Ada gerai kecil-kecil. Kita parking lah mana-mana. Harap-harap tak kena claim lah sini. Serabut. Tengok ni pun dah jam dekat sini. Macam mana? Oh, ni ada nasi kandar AVC Bang Bistro lah.
Sekarang ni cari parking biasalah Sunway. Belum apa-apa parking dah penuh. Mengantuk bayi ni. Punya lighting lawa punya kamera ni sampai muka aku jadi putih tu. Cantik kan muka saya. Tiba last masuk parking Sunway Resort. Ah shit. Kalau aku parking sini, aku nak kena jalan ke mana? Aku tak tahu. Sedih lah. Okay, sekarang aku tak tahu kat mana. Aku tak tahu, sumpah aku tak tahu kat mana. Aku just parking je sebelah lobby ni. B1B. B1B. Tolong saya, macam mana nak buka ni? Pinnacle boleh tembus ke? Astaghfirullah. Aku nak tanya guard tu lah. Hello. Sunway Pyramid dekat mana? Boleh naik ke sini? Boleh lalu basement. Okay, thank you. Okay, boleh. Dia kata naik ground floor. Aku dah lambat. Mana phone aku masih dah 9.50 kot. 9.43. Aku dekat mana ni? B1B. Okay. Dekat Pinnacle B1B guys. Alamak, LGBT. Okay. Aku dah nampak aku parking dekat Pinnacle ni. Oh shit, jauhnya. Dekat Merasa Aku parking dekat Merasa. Nampak tak? Merasa sedih. Yang penting kita sudah dapat parking. Kelang kabut tu konten ni tu. Dekat Gajah, kita akan lalu Gajah. Nanti kita sambung dekat atas. Nak pergi daftar. Betul kan? Betul. Dia suruh. Jadi macam hotel punya lift. Apa tu? Sunway Pyramid Shopping Mall dia tulis. Confused bobo. Ini first time masuk Sunway Pyramid. So aku jadi macam rusa masuk kampung. Pening kepala aku. Tak ada tulis CP3 kan. Macam mana aku nak balik ni tidur? Kau bayangkan aku tak jumpa jalan balik je. Mampus aku. Aku tanya orang dalam ni pun dia orang tak tahu. Aku nampak dia tulis Convention Center CP3. Okay, dah jumpa. Ni guys, dia tulis Convention CP3. Dapat lah. Aku tahu lagi berapa minit. Lagi 4 minit. 4 minit lagi guys. Rupanya dekat kapak Sunway Pyramid Convention Center, jalan kaki. Banyak aku parking sini. So sebenarnya kena Ricky dulu lagi. So nanti aku akan bagi tahu apa yang korang perlu buat di hujung video ni. Kalau korang nak pergi MBL, apa korang kena buat, kenapa kena datang awal, apa kena bawa, preparation macam mana. Kalau tak jadi macam aku. Kau tengok, kita dah sampai sini, dia suruh ikut mall pula. Pokemon lah. Dia suruh masuk ikut mall. Saya pun tak tahu, dia suruh ikut mall. Sama lah. Dia suruh pergi mall tekan M. M. Semua lama nak cari ni payah. Tu pintu mall. Dia suruh lift M kot. Masuk ikut dalam tu tak tahulah macam mana. Tak nampak. Tu kat pintu dia. Sudah pukul 10. Saya dah nak sampai dah masuk dah tadi. Dia kata kena pergi ikut mall. Dari mall masuk ke convention center. Dia kena ikut dalam. Ramai orang lambat weh. Bukan sini? Mereka tak tahu. Oh, bukan. Kita
Kita dah main Running Man ni. Tadi mana adik? Dah pukul 10.03 minit. Kena cari adik. Tolong tu, siapa-siapa tahu. Kita orang lagi CP3. Dengar bunyi dari sebelah ni. Tapi tak boleh masuk, tak boleh naik lift. Macam mana ya? Dengar dipanggil. Dipanggil tapi ada grill. Sumpah koyak. Aku rasa satu cara je kena naik eskalator. Tak jumpa juga. Ni kot Asian Avenue. Tak nampak pun orang beratur. Ya Allah. Sini dia. Kesian tu makcik tu. Aunty tu dah marah-marah. Mana taknya. Dia dah last call kita orang tak boleh masuk. Wih, penat tu. Kau dah daftar? Ada yang dah daftar. Dia orang dah pesan santai lah. Kita tunjuk grill tu daripada belah dalam macam mana. Okey, tu ada eskalator. Registration? Yeah. Registration masters. Junior or senior? Ada 3, masters, junior, senior. Tengah-tengah. Junior. Tengah-tengah apa? Senior. Sini. Warna kuning kan? Tak ingat. Phone ada? Ada. Wristbands, please hurry ya. Our briefing is about to start. Nak buka Pokemon tu Trading. Ya. Okay, buka profile. Okey. Okay, login dulu. Okey. Okay, kena cepat Masters. Master. Kena cepat. Kita registration satu tu. So kita cuba dulu lah. Okey, thank you. Master ke sini. Ramainya. Nak queue untuk master mana? Sini. Oh, tu kaunter. Sini master. Master apa nak kau nak register? So master dah tutup ni. Okey. Kau masuk boleh just for kami masuk link tu sini. Masuk sini. Macam mana? Situ. Ini grill tadi. ID number tu. ID number. Sini. Registration kat mana ya? Master. Master. Attention players. Attention players. Testing 1 2. Testing 1 2. Itu grill tadi. Players, welcome to the 2025-26 Malaysia Master Ball League. The pairings for Grill tadi. round Oh, 1 aunty ni is kesian ni. up. Please check the TC. Sekarang tak tahu boleh masuk ke tak. Master dah nak kena ni dah. Nak kena masuk. Kita orang tak register lagi. Ramai gila. Players. I repeat. Ramai nak mampus. Round 1 is up. Dah berjaya. Tunggu pairing. Bukan main susah. Sebaik dapat dua pairing. Pairing of matches. Kena cari opponent. Dua lain dah start. Kat dalam ni semua dah start. Ramai gila. Kalah. Tak jumpa gate. Semua kalah sebab tak boleh nak masuk. Semua kalah. Rugi macam tu. Ya. Ada sekiranya nak tahu straight win. Apa? Ramai gila guys. Menang kalah. Kalah tak lawan. Sama macam dia. Main nak? Main nak tadi?
Sampai lambat. Kau? Tak jumpa pintu. Kan lepas kau cakap tu, aku baru sampai sini. Maksud game all lost? Semua kalah tak lawan. Yang lambat tu semua kalah tak lawan. Ramai lah tadi? Ramai gila kalah tak lawan. Ada yang kalah tak daftar deck. Kau lah. Agak lah. Sebab ni banyak pun baru. Awal kan. Jom guys, kita lawan Zainal Haziq. Table 411. Gula-gula. Coach. Okey. First game menang tadi. Dekat. Saya tengok. First game rugi lah tak masuk. Second game menang. Lambat ni dia. Lambat. Tak jumpa pintu ni. Kita orang tembus dekat besi ali belakang. Tidur Sunway dekat rumah adik aku. Sayang gila. Ingat boleh datang awal. Ini kau tengok orang mandi. Start the deck check table. Ini yang kita tunggu-tunggu. Round 3 menang lawan Typhlosion. So promo dah dapat tadi. Mungkin ada yang balik, aku akan sambung sebab dah menang 2-1. Round 4 tunggu opponent. Kalau dia orang balik, kita buy. Kita menang next round terus. Boleh ambil? Boleh. But basically, the bottom one is the side that went outside, right? Yeah. So they just, Participation this one have to be is... ready. Thank you. Kita dapat Pikachu dengan Ditto. So pukul 2 start Aku ingat dah start tadi. Patutlah meja kosong, semua orang ingat dah balik. Bukti tanda hadir Master Ball. Dia hadir dekat Master Ball. Next aku nak pergi kat Pikachu. Pikachu kat sana. Pikachu. Okay guys, selfie sikit buat apa? Buat round kelima. So last game aku kalah. Dan kita ada orang yang win streak depan kita. Kita akan interview dia. Hai. Nasib. How you dah? Nasib Nasib. Dia kena humble lagi. Nama lagi belum habis lagi. Ada lagi 2 game. Lepas esok. Lepas esok baru kita reveal. Okey. Lepak makan dulu. 4-2 win streak. Adi berapa Dip? 4-2 juga, okey. 4-2 win streak. Kita orang dah out. Kita orang dah out. Okey guys. Sampai situ je konten kita. Aku dah tak lagi nak cakap. Aku dapat tahu Buntal dapat top table Dia table 2. Dia win streak 7 game. So ni last game dia. Harap-harap dia menang lah. Kita jumpa kat next Scott 10 Bull and Better Chaos Rising. Okay guys, bye bye. Okay, so kita dah habis dah konten kita pada hari ini. Aku nak balik dah. Nak pergi Kajang pula. Sekarang pukul 6. Daripada pukul 8 pagi, kau bayangkan tidur 2 jam je. Aku nak kena sambung next content. So aku bagi tahu korang siap-siap pengajaran daripada kita punya konten pada hari ini.
First of all, kalau tak tahu jalan, jangan datang seorang. Datang dengan kawan-kawan. Carilah kawan. Bawa-bawa lah kawan. Okay. Yang kedua, Ricky tempat dulu. Jangan kau nak play test je. Tempat tu kau tak survey cara nak naik. Kau datang-datang, tidur tak tidur. Datang terus main. Then tempat pun tak jumpa. Tu yang jadi lose satu game tu. Bila lose satu game, rugi lah. Kau tak boleh nak main next. Rugi satu slot. Lepas tu memang kena tidur awal. Aku tak tidur awal. Sekarang aku dah barai. Aku nak balik guys. Parking dah lah jauh. Parking ni pun tak tahu berapa ringgit. Oh ya, pagi tadi parking itu pun satu hal. Kena better carpool lah. Carpool lah senang. Kau parking lah mana-mana, dekat Kajang ke, kat Sepang ke, dekat mana rumah kau. Naik member atau naik Grab, datang sama-sama. Tu je. Ni sekarang nak balik gym pula. Okay guys, bye.